Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to our channel Family Kici. Kita sampai Melaka. Tiga hati satu cinta, miliki Kici yang bahagia selamanya. So hari ni kita dekat mana? Kita nak pergi Mami Jongke House. Yes, kita sampai dekat Mami Jongke House dekat Jongke Street. Jom kita jalan-jalan. Semua produk Mami kita dekat sini. Nampak ni. Ni nampak macam nice je ni. Kita boleh bagi hadiah kat Nia ni. Share Nia tak dapat ikut. Kita berikan dia. Bestnya. Combo D RM16. Maksudnya ada apa? 2 Mami Premium Instant Noodles, 3 Mami Express Cup, Mami Recycle Bag. Oh ni. Apa ni? Nampak macam best ni. Kan? Ada ni ni. 3 perisa. 3 perisa. Kalau ni ada 15 paket. Satu tu 5 lah. Kita pernah sampai sini kan? Tapi masa tu Nia baby lagi. Punya baby. Duduk dalam apa? Dalam apa nama? Carrier ke? Kalau korang nak tahu, Kontos, Mr. Potato, Double Decker ni semua Mami punya. Sedap-sedap keropok dia. Mr. Potato. Kan? Sedap. Green peas cracker. Tak pernah tengok lah jenis ni. Ni Ana. sayur. Bihun tom yum ni. Bihun kan? Maggi lah. Bihun. Nampak tak bihun? Bihun. Ni bihun sayuran. Bihun ayam. Selalu macam kita tahu mi segera. Ni ada bihun juga. Wah, ni tak pernah tengok ni produk ni kat luar ni. Dia punya flavor. Tengok ni ada ni. Zipper pouch. Ini untuk apa? Simpan apa? Macam tu lah. Biasa box. So, apa yang kita nak ambil? Ini combo. Combo ni dapat ni. Tu, kita dapat apa? Satu kotak ni. Lepas tu kita dapat 3. Yang kotak tu dengan yang luar tu sama lah kot. Kan? Lepas tu 3 bag keropok tu. Satu dengan bag apa dah? Bag, shopping bag. So kita nak ambil yang mana? Nak ambil apa? 3 kan? Kita ambil 3. Sama je kan? Macam mana kan? Okay, ni ada satu sour cream. Ni ada tomato. Ni ambil lagi satu ni. Kotak semua elok kan? Kotak semua elok kan? Boleh? Jom. Ada 4. 4 ambil lah 4. Flavor apa? Yang mana nak 2? Mana nak ambil 3? Boleh? Ni ada debak ramyeon. 3 debak Korean klasik ramyeon bundles. Campur satu recycle bag RM35. Satu harga dia RM14.9. Maksudnya kalau kata ambil ni lagi jimat lah. Boleh lah aku nak ambil. Kita ambil Boki flavor. Raboki. Kimchi. Dan apa tu? Seafood. Dia nampak dia spicy. Tapi dia semua spicy kan. Jom kita pergi bayar. Kita penuh tangan. Yang ini dia punya Ada combo lah. bag mana lagi? Yes, the bag biru tu kan. Racun tengok. Nia, tengok Nia. Berapa racun mama aku beli untuk Nia ni. Kita ambil satu untuk Nia ni. Blind box ni. Pilih lah.
Contoh ialah salah satu lah macam ni lah. Dia yang 5 ni lah semua ada Ya. Kita tengok tangan Mama pilih. Okay, Mama pilih ni. Mama pilih ni. Mana? Sekali lagi tunjuk. Okey. Ini berapa kotak? 3. 3. Okey, kita biar dia bayar dulu. Biar dia kira dulu. Baru kita bayar. Kita beli ada 2 combo. 2 combo tadi dia dapat 2 beg. So tadi kita pilih satu beg warna pink, satu beg warna biru. Sebab dia ada 2 color. Beg warna biru. Okey, kan. Oh, banyaknya. Pegang tangan air. Kenapa tak blind box tadi kat ada dalam beg? Dah selesai, kita pergi simpan barang dulu kat kereta. Tak boleh nak jalan dah, kau tangan penuh macam ni. Sebetlah tak jauh sangat. Penuh tangan nampak tu. Ya Allah, kantoi lah pula. Kantoi lah pula. Okey. Triple chocolate sea salt walnut DOG dark chocolate. Bau dia memang sedap. Bau yang sedap. Ya Allah, kenapa ujian saya begitu berat? Beratnya ujian ni, ya Allah. Nampak makanan sedap-sedap tu. Kenapa? Kita dah beli crumbs, cookies crumb. Nampak best. Dia masalahnya, ya Allah, dia punca nampak manis tu. Tak tahulah apa-apa. Manis-manis. Ni masalahnya kita dah cukup manis dah ni. Ketawa-ketawa setiap hari. Rumah kecil penuh kasih murni. Papa, Mama, Minya. 3 hati, 1 cinta. Family Kici yang bahagia selamanya. 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 Tiga hati, 1 cinta. Family Kici yang bahagia Antara yang famous saja kita sharing. Antara yang famous dekat Melaka ni adalah etnik Baba Nyonya. Dia dari kurun ke-15 yang pedagang-pedagang daripada China tu, diorang datang ke Tanah Melayu. Orang ni berkahwin dengan wanita tempatan Melayu. Itu yang bila generasi seterusnya tu, sama ada lelaki ataupun perempuan tu yang jadi Baba dan Nyonya. Kalau Baba tu adalah lelaki, Nyonya tu adalah perempuan lah. Maksudnya hasil daripada kacukan tu tadi. Dulu kan ada cerita Baba Nyonya yang lelaki Cina tu yang pakai kebaya kan. Betul? Betul eh? Betul? Cerita Baba Nyonya kan. Kita dah sampai dekat Vibe Life. Vibe Life. Mana mai? Ya, P06. Kira masih Dia ada
kari. Ya. Yeah. Daun kari. Oh, daun kari.